kau akan rasa macam, ui mampus lah, matilah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita dah buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem Jurassic World Rebirth, ataupun kita boleh katakan sebagai remilk the franchise. Filem Jurassic World Rebirth ni adalah filem yang ke 6, 7 kot di dalam universe dia, core story daripada Jurassic Park. Lepas tu ada Jurassic World, kemudian sebelum ni ada Dominion, dan kali ni dia dah buat another trilogy which is Rebirth. Okay, mengisahkan tentang sekumpulan tracker dan juga saintis ni cuba mendapatkan darah daripada 3 jenis dinosaur yang besar untuk memajukan industri pharmaceutical untuk merawat penyakit-penyakit orang kaya, untuk melanjutkan usia manusia semua kan. So that was basically it. Okay, adakah dia orang berjaya ke apa? Tak, kau kena tengok sendiri cerita Jurassic World Rebirth ni. Filem ni durasi 2 jam suku. Let's get with the things that I despise about this film. Yang pertama kalinya adalah kau kena sidai. Filem ini berdurasi selama 2 jam suku, okay? Dan the first ever contact with the dinosaur is like 30 minutes. 30 minit pertama tu kau akan disidai dengan cerita manusia, cerita redemption arc tentang manusia. I don't fucking care. I just want to watch the dinosaur. I get it. It's for the story, untuk mengimplementkan, you know, progressive untuk story tu. Tapi dia tak bagi payoff yang puas hati pada penghujung filem. It felt like it's draggy. The first 30 minutes memang totally dry. Memang bapak lama syal aku datang untuk tengok dinosaur, bila nak keluar ni. Tak ada. So kau ada satu perasaan yang macam, bila dinosaur nak keluar ni kan. Instead, after 30 minutes baru dia muncul, dan kemudian dia sidai lagi dalam 10 to 20 minutes. Lepas tu barulah ada dinosaur-dinosaur yang banyak selepas tu. But it's just, that's it. Dia memang betul-betul milk the franchise. Dan paling perkara yang aku tak adalah despise sangat, tapi even raptor, okay, you know, raksasa yang kecil tapi dia vicious, laju nak mampus tu, dia cameo mat dalam filem ni. In fact, aku rasa dinosaur yang tak pernah wujud, yang hybrid lagi banyak daripada dinosaur yang real. That's the weird thing about Jurassic World. Sebab Jurassic World yang kali ni, so basically sepanjang Jurassic Park sampailah Jurassic World, kali ni dekat dunia kita dah dihuni oleh dinosaur juga. Tapi so dinosaur dia tak boleh nak survive banyak. So dia hidup dekat iklim khatulistiwa. So basically kat Malaysia ni dia akan dia akan ada. So dekat garisan khatulistiwa tu je dia yang dia orang boleh survive. So dia orang kena pergi ke situ dan tu dapatkan darah semua tu lah. So it felt like dia pada penghujung dia dah rasa macam, aku rasa Rebirth adalah permulaan untuk trilogi di mana penghapusan Jurassic World secara keseluruhan. Sebab it felt weird. Sebab masa Jurassic World, lepas tu Jurassic World yang kedua, aku tak ingat apa benda, The Lost World dan juga Dominion, dia macam growing up untuk merelease the dinosaur to the world, dan dia dah jaya. Tapi yang kali ni dia macam tiba-tiba oh dia tak boleh survive. Okay, fine. In fact, benda yang paling aku tak boleh nak brain lah dalam filem ni adalah dia punya, there's too many too convenient. Faham tak? Dia contoh paling aku tak boleh nak brain tu lah, bila dia dapat boat pada penghujung filem. Aku macam, wow, how convenient. Dia macam, how convenient it is to menghadapi ancaman dinosaur ni. Sebab eventually kau akan survive. Dia macam dia tak ada satu stake tau. Kau tak, bukan stake meat tu, stake STAKE kan. Kau tak ada satu stake yang kau akan rasa macam, ui mampus lah, matilah. Tak ada. Sepanjang filem tu kau rasa convenient gila. Kau rasa macam kalau ni aku boleh survive kan. Macam tu. Then there's nothing much to talk about tentang Jurassic World Rebirth ni, other than that ini adalah permulaan untuk trilogi yang akan datang.
But for Aku rasa okay, macam ni lah. Mungkin review aku ni negatif. Mungkin review daripada US pun banyak negatif. Mungkin akan banyak gila hentam cerita Jurassic World Rebirth ni. But itu yang aku, Jurassic World ni adalah franchise yang memang boleh diperah susu dia. Milk the franchise. Memang kau kutuk lah macam mana pun, memang akan go billion. Sebab kalau tak silap aku, filem sebelum ni pun memang ramai gila orang hentam. Dan kutipan dia mencanak gila babi. So itu yang aku rasa macam menyampah bila ada orang, aku kena maki tau dekat Twitter pasal Klongman. Aku review apa? Aku review F1. Aku bagi 5 Infinity Stars. Lepas tu dia wait ni dia pergi retweet pula. Dia kata tapi dia review Klongman 5/5. Aku macam yelah, mungkin nak menganjing aku kan. Aku tak kisah kan, bagi mampu lah. Twitter sekadar aku post je, bukannya aku nak ambil berat sangat. Sampailah ada orang tanya kat bawah. Dia kata tapi Klongman best ke tak? Aku macam nak tengok. Lepas tu dia reply dia, oh sorry aku tak tengok lagi. Macam it's weird that kau mempersoalkan dia macam ni tau. Dan dia kata ada orang, dia ada reply someone cakap kau dah lah tak tengok, lepas tu kau boleh judge orang macam tu kan. Lepas tu dia bagi alasan, habis tu apa sebab Klongman flop. Apa kena mengena filem tu best dengan filem tu flop? Kutipan dia tak ada kena mengena dengan kehebatan filem. Sama juga untuk Jurassic World. Itu aku nak implement benda message tu di dalam review aku. Sebenarnya kutipan tu tak menandakan filem itu bagus. In fact, Mud Kilau, the highest grossing of Malaysian film, almost reaching 100 million, 97 juta Islam. Ramai je yang tak suka. Dan filem tu memang banyak gila flaws yang memang orang akan bantai. Tapi aku suka lah 55 kan. Aku still kekal, aku masih lagi kekal aku punya rating aku. Mungkin ramai tak suka dan banyak gila benda yang boleh diperbaiki. That doesn't mean that filem itu boleh ada kutipan yang tinggi. Dia tak tally tau. Dia lain. Kualiti dengan kutipan benda yang berlainan. Cakap pasal Jurassic World, filem ni memang kualiti dia tak adalah nak compare dengan Malaysia. Memang lah ada orang superior kan, CGI pun power kan. Tapi still yelah aku perasan CGI pun teruk kan untuk filem kali ni kan. Dia macam dah makin kedekut untuk spend for CGI. I don't know. But dia tak menandakan kutipan tu effect. Kutipan dia still blow up. Jurassic World was, aku boleh bet kutipan Jurassic World bakal lagi gempak berbanding Superman dan juga Fantastic Four. Itu aku boleh confirm. Based on the projectile, aku rasa memang ramai orang akan prefer tengok Jurassic World berbanding Superman dan juga Fantastic Four sebab budak-budak nak tengok apa? Dinosaur. Dia bukan kenal pun Fantastic Four ke, dia bukan kenal pun Superman. Orang-orang tua macam bayi kita dia kenal Superman kan. So that's the scope of it. Dia macam kau kutuk lah macam mana filem ni sekalipun, filem ni akan blow up. Tapi personally kalau kau tanya aku adakah aku enjoy tengok filem ni, waktu dinosaur ada okay best. Waktu manusia kau jadi macam benda Syal, bosan gila man. Kau tak attach langsung dengan karakter-karakter dalam filem ni. So macam it's such a waste of time sikit lah. Tapi still it's enjoyable untuk tengok dinosaur. Macam kau pergi theme park lah kot. Dia waktu menunggu tu yang kau rasa bosan. Tapi bila dinosaur tu muncul macam best benda-benda macam tu. This is an actual film of theme park. This is an actual film yang orang katakan sebagai theme park. MCU jarang. MCU story ada juga yang power-power. Tapi Jurassic World ni memang basically benda yang sama, diulang benda yang sama, dia perah benda ni, jadilah franchise yang diorang milk sampai kering franchise ni. So apakah pandangan you guys tentang filem Jurassic World Rebirth ni? Sampai peluh aku ni. Pelik tak sampai ke ikon aku ni. Apa pandangan you guys tentang filem Jurassic World Rebirth ni? Kau boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflan yang datang. Thank you.